subtopik 4.1 Latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem persekutuan. Persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri dan membentuk sebuah negara bersekutu. Antara unsur penting dalam sebuah negara persekutuan termasuklah wujudnya kerajaan persekutuan, iaitu kerajaan pusat dan kerajaan negeri, serta pembahagian kuasa dalam sistem pentadbiran. Konfederasi ialah gabungan antara negeri yang berdaulat dalam satu ikatan yang longgar. Kuasa negeri dikekalkan dan kedaulatan negeri terpelihara. Sejarah pembentukan Konfederasi Negeri Sembilan 1895. Pada tahun 1889, Luwak Tampin, Rembau dan Seri Menanti disatukan sebagai Konfederasi Seri Menanti dan bersetuju menerima seorang residen British. Kemudian, pada tahun 1895, satu perjanjian ditandatangani antara Yam Tuan Besar Seri Menanti dengan Undang Johor, Sungai Ujong, Jelebu, Rembau dan Tunku Besar Tampin untuk menubuhkan sebuah konfederasi yang lebih besar, dikenali sebagai Negeri Sembilan. Mereka juga bersetuju menerima residen British bagi membantu pentadbiran konfederasi tersebut. Yang Tuan Besar Seri Menanti, Tuanku Muhammad Ibni Tuanku Anta, kemudiannya dilantik sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang pertama pada tahun 1898. Martin Lister pula dilantik sebagai residen yang pertama di Negeri Sembilan. Berikut dipaparkan Raja-Raja Melayu yang menandatangani Perjanjian Persekutuan 1895. Sultan Idris Mursyidul Azam Shah, Negeri Perak. Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, Negeri Pahang. Tuanku Muhammad Ibni Tuanku Anta, Negeri Sembilan. Dan Sultan Abdul Samad Ibni Raja Abdullah, Negeri Selangor. Persekutuan 1896. Berikutan peluasan pengaruh British, sebuah persekutuan yang terdiri daripada 4 buah negeri Melayu ditubuhkan berdasarkan Perjanjian Persekutuan 1895. Persekutuan berkuat kuasa pada tahun 1896 dan dikenali sebagai Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (NNMB). Persekutuan tersebut tidak mempunyai agihan kuasa dan fungsi khusus antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Banyak keputusan pentadbiran dibuat oleh Residen Jeneral di Kuala Lumpur sebagai pusat pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (NNMB). Kemudian, Majlis Mesyuarat Persekutuan 1927. Majlis ini distruktur semula pada tahun 1927 untuk memperkemas tadbir urus persekutuan dan mengukuhkan kedudukan British di negeri Melayu. Seterusnya, pada tahun 1946, British berusaha untuk menyatukan pentadbiran semua negeri Melayu serta Pulau Pinang dan Melaka untuk membentuk sebuah kerajaan berbentuk kesatuan yang dinamakan Kesatuan Malaya 1946 atau Malayan Union. Konsep kesatuan yang diperkenalkan di bawah Malayan Union ini turut membayangkan pembentukan sebuah kerajaan pusat yang kuat di bawah kuasa Governor British. Malayan Union dilaksanakan dalam tempoh masa yang terhad dan gagal diteruskan setelah mendapat bantahan daripada Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. Kemudian, satu gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri-negeri selat yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu terbentuk melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 menetapkan kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Pengagihan kuasa peringkat persekutuan dan negeri menandakan bermula era moden amalan persekutuan di negara kita. Pesuruhjaya Tinggi British dilantik sebagai Ketua Persekutuan. Raja-Raja Melayu memerintah negeri mengikut perlembagaan negeri masing-masing. Pada 31 Ogos 1957, muncul Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka.
Persekutuan yang berasaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 mewujudkan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat bagi melicinkan pentadbiran negara yang berdaulat. Jawatan yang di-Pertuan Agong diwujudkan sebagai Ketua Persekutuan. Konsep persekutuan diperkukuh dengan sistem rajak berperlembagaan dan demokrasi berparlimen melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Akhir sekali, pada 16 September 1963, berdasarkan Perjanjian Malaysia, maka lahir sebuah persekutuan yang terdiri daripada 11 buah negeri Tanah Melayu, Singapura dan 2 buah negeri Borneo, iaitu Sarawak dan Sabah. Persekutuan ini dinamakan Malaysia. Subtopik 4.2 Kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Perlembagaan persekutuan memperuntukkan kuasa yang khusus antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri yang meliputi kuasa perundangan dan kuasa pemerintahan. Pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri bertujuan melicinkan perjalanan sistem persekutuan serta mengelakkan permasalahan antara kedua-dua peringkat kerajaan. Peruntukan kuasa lebih besar diberikan pada peringkat persekutuan untuk mewujudkan kerajaan persekutuan yang kuat bagi menjamin kestabilan dan kemajuan negara. Tiada peruntukan kuasa khusus kepada kerajaan tempatan, sebaliknya kerajaan tempatan diletakkan di bawah kuasa kerajaan negeri. Pada peringkat persekutuan, institusi yang mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang bagi seluruh Malaysia ialah Parlimen. Kuasa pemerintahan kerajaan persekutuan meliputi perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai Senarai Persekutuan. Senarai Persekutuan menjelaskan kuasa kerajaan persekutuan yang luas meliputi skop kepentingan nasional dan merangkumi semua aspek perkhidmatan berhubung dengan pentadbiran negara. Antara yang terkandung dalam Senarai Persekutuan termasuklah hal ehwal luar negeri, pertahanan, keselamatan dalam negeri, pentadbiran keadilan, kewarganegaraan, kewangan, perhubungan dan pengangkutan, pelajaran dan akhir sekali perubatan dan kesihatan. Seterusnya, kuasa kerajaan negeri. Setiap negeri di Malaysia mempunyai Dewan Undangan Negeri, iaitu DUN, yang mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang bagi negerinya. Kuasa pemerintahan kerajaan negeri meliputi perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai Senarai Negeri. Antara perkara yang terkandung dalam Senarai Negeri termasuklah Undang-Undang Islam, Tanah, Pertanian dan Perhutanan, Kerajaan Tempatan dan akhir sekali Hari Kelepasan Negeri. Senarai bersama ialah perkara yang membolehkan Parlimen dan DUN menggubal undang-undang untuk perkara yang sama. Sekiranya ada percanggahan bagi perkara di bawah senarai bersama, undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen harus dipatuhi. Antara perkara yang terkandung dalam senarai bersama termasuklah kebajikan awam, biasiswa, perlindungan haiwan liar dan taman negara, perancangan bandar dan luar bandar, kesihatan awam, kebersihan dan pencegahan penyakit, kebudayaan dan sukan serta perumahan. Peruntukan tambahan bagi Sarawak dan Sabah. Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah diberi kuasa tambahan bagi menyesuaikan kemasukan negeri berkenaan ke dalam Persekutuan Malaysia. Antara tambahan kepada senarai bersama bagi Sarawak dan Sabah termasuklah undang-undang diri berhubung dengan perkahwinan, penceraian, penjagaan anak, nafkah dan sebagainya berkaitan dengan undang-undang keluarga, penyelidikan pertanian dan perhutanan, pengawalan makhluk perosak dan pencegahan penyakit tumbuhan, serta pilihan raya bagi Dewan Negeri. Antara tambahan kepada senarai negeri bagi Sarawak dan Sabah termasuklah Undang-Undang dan Adat Anak Negeri, Mahkamah Anak Negeri dan Kereta Api di Sabah di bawah Akta Imigresen 1963. Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah diberi kuasa untuk mengekalkan kuasa kawalan, kemasukan dan kediaman di negeri-negeri berkenaan.
Peranan kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan merupakan kerajaan peringkat ketiga yang diberi kuasa untuk mentadbir dan melaksanakan tanggungjawab dalam sesebuah kawasan tempatan atau daerah kecil yang diwartakan. Kerajaan tempatan lebih dikenali sebagai pihak berkuasa tempatan (PBT) dan berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Kerajaan tempatan merupakan perantara antara kerajaan negeri dengan rakyat serta berperanan memberikan perkhidmatan kepada penduduk setempat. Fungsi kerajaan tempatan digariskan oleh Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta 171, merangkumi semua jenis kerajaan tempatan seperti Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah. Antara fungsi kerajaan tempatan atau pihak berkuasa tempatan ialah menyediakan perkhidmatan pembersihan, mengeluarkan lesen dan kawalan penjajah, membangunkan perumahan awam, menyediakan kemudahan sukan dan kebudayaan, menyediakan pasukan bantuan dan penyelamat, menyediakan perkhidmatan kecemasan, menyediakan kemudahan awam, menyenggara jalan raya, menyenggara sistem saliran, mengindahkan kawasan dan menjaga kesihatan awam. Subtopik 4.3 Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri penting untuk memastikan segala usaha pembangunan dapat memberikan manfaat demi kesejahteraan rakyat di seluruh negara. Kerjasama ini antaranya meliputi aspek pembangunan sosioekonomi, pemeliharaan khazanah negara, perumahan dan keselamatan. Bagi menjayakan pembangunan sosioekonomi, Kerajaan Persekutuan menubuhkan agensi yang dapat memberikan bantuan kewangan dan kepakaran kepada kerajaan negeri. Kerajaan negeri pula menyediakan tanah untuk tujuan pembangunan kerana tanah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Pembangunan tanah. Pada peringkat awal kemerdekaan, kerjasama sosioekonomi tertumpu pada pembukaan tanah baharu dan pembangunan in situ. Pada tahun 1956, Kerajaan Persekutuan menubuhkan Federal Land Development Authority (FELDA) atau Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan untuk mengurus dan menyalurkan bantuan kewangan kepada kerajaan negeri dalam usaha melaksanakan rancangan pembangunan tanah baharu. Kejayaan FELDA mendorong Kerajaan Persekutuan menubuhkan Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority (FELCRA) atau Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan pada tahun 1966 untuk menyatukan, memulihkan dan membangunkan tanah kerajaan negeri yang terbiar di seluruh negara. Selepas tahun 1970, kerjasama sosioekonomi diperluas kepada pembangunan wilayah berdasarkan pembangunan kawasan. Kerajaan Persekutuan membuka kawasan lebih luas di beberapa buah negeri untuk membangunkan wilayah baharu. Agensi pembangunan di Sarawak terdiri daripada Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak (LKTS) dan Lembaga Penyatuan Pemulihan Tanah Sarawak (SALCRA). Manakala agensi pembangunan di Sabah ialah Lembaga Kemajuan Tanah Sabah (SLDB). Pembangunan koridor wilayah. Selepas tahun 2005, kerjasama sosioekonomi dilaksanakan melalui pembangunan koridor wilayah berlandaskan projek pembangunan. Pembangunan koridor wilayah merupakan perancangan strategik jangka panjang yang memberikan tumpuan kepada pembangunan di negeri dan wilayah yang kurang pesat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan negeri dan wilayah. Malaysia merupakan negara yang terkenal dengan kekayaan flora dan fauna. Bagi mengekalkan warisan biodiversity untuk kepentingan generasi kini dan akan datang, kerajaan pada setiap peringkat bekerjasama mewujudkan rangkaian kawasan perlindungan seperti taman negara dan taman laut. Pengurusan taman negara. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, pengurusan hidupan liar dan taman negara merupakan tanggungjawab bersama antara Kerajaan Persekutuan dengan kerajaan negeri. Bagi mengukuhkan kerjasama ini, Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972, yakni Akta 76, diwujudkan pada tahun 1972. Pada tahun 2010, akta ini digantikan dengan Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 yang dikenali sebagai
sebagai Akta 716. Antara tahun 1972 hingga tahun 1978, Kerajaan Persekutuan mengambil alih pentadbiran semua jabatan Mergastua Negeri di Semenanjung Malaysia. Jabatan Mergastua kemudiannya dinamakan sebagai Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Semenanjung Malaysia. Pengurusan Taman Negara di Sarawak terletak di bawah Pengurusan Perbadanan Perhutanan Sarawak, manakala Taman Negara di Sabah terletak di bawah Jabatan Hidupan Liar Sabah. Pengurusan Taman Laut. Bagi memulihara khazanah laut di negara kita, 40 buah pulau di perairan Kedah, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Labuan diwartakan sebagai taman laut sejak tahun 1994. Kerajaan Persekutuan membentuk dasar berkaitan dengan taman laut. Kerajaan negeri berkuasa terhadap pembangunan pulau. Penyelarasan pentadbiran taman laut dibuat melalui Mesyuarat Majlis Penasihat Kebangsaan Taman Laut dan Rizab Laut yang dianggotai oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Jabatan Taman Laut Malaysia ditubuhkan pada tahun 2007 sebagai agensi Kerajaan Persekutuan yang bertanggungjawab secara keseluruhan dalam dasar pengurusan taman laut di Malaysia. Pada tahun 2018, pengurusan taman laut dipindahkan ke Jabatan Perikanan Malaysia. Kawasan perlindungan marin di perairan Sabah pula di bawah tanggungjawab Kerajaan Negeri melalui agensinya iaitu Taman-Taman Sabah. Perumahan awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri bekerjasama menyediakan perumahan kos rendah, terutamanya di kawasan bandar. Kerajaan Persekutuan menubuhkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan pada tahun 1964 untuk menggiatkan usaha menyediakan perumahan kos rendah. Manakala Kerajaan Negeri menyediakan tanah yang dijual pada harga rendah kepada Kerajaan Persekutuan untuk membina rumah. Perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Selepas tahun 1970, Kerajaan Persekutuan bekerjasama dengan Kerajaan Negeri bagi membina rumah untuk rakyat berpendapatan rendah. Kerajaan mengenal pasti penyediaan perumahan bukan sahaja untuk menyelesaikan masalah kekurangan rumah, tetapi juga sebagai langkah menghapuskan kemiskinan. Kerajaan Persekutuan melaksanakan program perumahan rakyat PPR pada tahun 1997 untuk membina perumahan awam di seluruh negara. Manakala Kerajaan Negeri menubuhkan agensi pembangunan negeri seperti Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perak untuk membina rumah bagi rakyat berpendapatan rendah. Kerajaan Negeri juga memperkenalkan program perumahan awam kos rendah PAKR melalui peruntukan kewangan yang diterima daripada Kerajaan Persekutuan. Perumahan mampu milik. Pada tahun 2014, Majlis Perumahan Negara ditubuhkan untuk merangka strategi menyediakan perumahan mampu milik. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri menubuhkan pelbagai agensi serta memperkenalkan program khusus untuk membolehkan golongan pertengahan memiliki rumah. Antara program peringkat Persekutuan termasuklah Perbadanan Perumahan Satu Malaysia, Prima dan Rumah Mesra Rakyat di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Manakala antara program peringkat negeri termasuklah Rumah Selangorku di Negeri Selangor dan Rumah Mampu Milik Johor di Negeri Johor. Pemerintahan Keselamatan Daerah Rajang di Sarawak. Berikutan dengan ancaman komunis yang semakin meningkat di Sarawak, Tun Abdul Razak Husin, Perdana Menteri Malaysia kedua yang juga merupakan pengerusi Majlis Keselamatan Negara, mengisytiharkan bahagian ketiga Sarawak sebagai Rajang Area Security Command RESCOM atau Pemerintahan Keselamatan Kawasan Rajang pada 26 Mac 1972. Ketua Menteri Sarawak dilantik sebagai pengarah operasi negeri dalam RASCOM. Beliau bertanggungjawab menyelaraskan fungsi dan aktiviti pasukan keselamatan dengan pejabat awam dalam kawasan RASCOM. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan melalui RASCOM merupakan strategi yang berjaya memulihkan serta mengekalkan keselamatan dan keamanan di bahagian tengah Sarawak. Pada tahun 1995, RASCOM dibubarkan dan semua operasi keselamatan di Sarawak diselaraskan di bawah MKN. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah.
Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri menubuhkan Eastern Sabah Security Command (ESCOM) atau Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, ekoran pencerobohan pengganas dari Kepulauan Solo di Kampung Tondua, Lahad Datu, Sabah pada 12 Februari 2013. Misi ESCOM untuk meningkatkan keselamatan kawasan Timur Sabah daripada sebarang ancaman melalui kerjasama strategik antara agensi kerajaan. ESCOM bertanggungjawab mengawasi keselamatan 10 daerah di pantai Timur Sabah yang dikenali sebagai Eastern Sabah Security Zone, ESZone atau Zon Keselamatan Timur Sabah. Latar belakang penubuhan ESCOM. Pada 12 Februari 2013, berlaku pencerobohan pengganas Kepulauan Sulu di Lahad Datu. Pada 5 Mac 2013, Ops Daulat dilancarkan dan 7 Mac 2013, Perdana Menteri Malaysia mengumumkan pembentukan Kawasan Keselamatan Khas di Pantai Timur Sabah. 27 Mac 2013, pengisytiharan Zon Keselamatan Timur Sabah (ESZone) dan pada 1 April 2013, Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah (ESCOM) ditubuhkan. Subtopik 4.4, faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Keluhuran perlembagaan mengukuhkan persekutuan. Sejak negara mencapai kemerdekaan, perlembagaan persekutuan diangkat sebagai undang-undang tertinggi bagi mentakrifkan prinsip persekutuan dan pentadbiran negara. Undang-undang yang digubal oleh Parlimen dan DUN tidak boleh bertentangan dengan peruntukan perlembagaan persekutuan. Parlimen dan DUN tidak boleh menggubal undang-undang yang bercanggah antara satu sama lain. Perlembagaan persekutuan menjadi rujukan utama apabila berlaku ketidakselarasan antara undang-undang persekutuan dengan undang-undang negeri. Perkara 75 Perlembagaan Persekutuan menyebutkan bahawa jika mana-mana undang-undang negeri tidak selaras dengan sesuatu undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan hendaklah mengatasi undang-undang negeri. Prinsip keluhuran perlembagaan yang dijunjung ini mengukuhkan sistem persekutuan di negara kita. Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri. Mesyuarat akan dipengerusikan oleh Perdana Menteri serta dihadiri oleh Menteri Besar dan Ketua Menteri. Mesyuarat ini membincangkan pelaksanaan sesuatu dasar yang diputuskan oleh kerajaan. Majlis yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan penubuhan Majlis Negara untuk menyelaraskan pentadbiran kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, iaitu Majlis Kewangan Negara, Majlis Tanah Negara, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan. Majlis Kewangan Negara mentadbir hal ehwal berkaitan dengan kewangan seperti pemberian wang, bayaran cukai dan pinjaman kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri. Manakala Majlis Tanah Negara membentuk dasar dan mengawal penggunaan tanah untuk kegiatan pertanian, perlombongan, perhutanan dan sebagainya. Selain itu, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan, perundingan kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri untuk membangunkan kerajaan tempatan. Majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan. Perhubungan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri juga dibuat melalui majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan seperti yang berikut: Majlis Keselamatan Negara, Majlis Air Negara dan Majlis Perumahan Negara. Keberkesanan penyelarasan dan hubungan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri dapat menjamin sistem persekutuan beroperasi dengan berkesan. Hal ini membuktikan kepentingan bermusyawarah dalam membuat keputusan untuk kemajuan negara. Sistem persekutuan di negara kita terbentuk berdasarkan landasan sejarah tersendiri. Sejak merdeka, prinsip persekutuan menyumbang kepada kestabilan hubungan antara negeri dan memberikan manfaat kepada kesejahteraan negara. Pembahagian kuasa pemerintahan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri mewujudkan kerjasama untuk mencapai kemajuan dalam pelbagai bidang. Pembahagian kuasa merupakan pendekatan terbaik untuk menjamin kekuatan, kekuasaan dan kestabilan negara. Rakyat dan pemimpin pada semua peringkat perlu menunaikan tanggungjawab masing-masing untuk memastikan sistem persekutuan membawa kemakmuran kepada negara.
Topik 6.1 Cabaran dalaman Malaysia. Pembentukan Malaysia membuktikan kejayaan persekutuan yang terdiri daripada 13 buah negeri. Walau bagaimanapun, negara terpaksa berhadapan dengan cabaran dalaman kerana mempunyai penduduk yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, kaum dan etnik. Pada masa yang sama, negara perlu mewujudkan keseimbangan pembangunan dan sosioekonomi. Cabaran utama bagi Malaysia adalah dalam bidang pembangunan dan ekonomi, terutama di Sarawak dan Sabah. Selain itu, Malaysia juga menghadapi cabaran dalam persaingan politik yang boleh menggugat perpaduan kaum. Ancaman komunis turut menjadi cabaran bagi mewujudkan keamanan dan keselamatan negara. Kerajaan persekutuan telah memainkan peranan utama dan bertanggungjawab dalam menghadapi cabaran berkenaan. Cabaran pertama ialah cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Pembentukan Malaysia menawarkan peluang ekonomi yang lebih luas kepada semua negeri. Hasil bahan asli yang disumbangkan oleh Sarawak dan Sabah meningkatkan jumlah ekspor negara. Pengeluaran ekonomi negara bertambah daripada getah dan biji timah kepada lada hitam, petroleum, minyak kelapa sawit, kayu balak dan koko. Walau bagaimanapun, negara menghadapi cabaran bagi menyeimbangkan pembangunan dan ekonomi di kedua-dua negeri ini. Langkah menangani cabaran ini ialah mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Sarawak dan Sabah mempunyai kekayaan hasil bumi yang banyak, namun rakyat masih mengamalkan pertanian sara diri. Bagi melibatkan rakyat dengan aktiviti ekonomi komersial, maka kerajaan perlu menyusun bidang pekerjaan. Dalam usaha menghadapi cabaran ini, kerajaan mempelbagaikan pertanian komersial seperti kelapa sawit, getah dan koko. Kerajaan juga membuka peluang kepada penduduk menyertai kegiatan ekonomi berkaitan dengan petroleum. Selain itu, memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Saiz negeri yang besar bagi Sarawak dan Sabah menjadi cabaran dalam bidang perhubungan dan pengangkutan. Kedua-dua negeri masih bergantung pada sistem pengangkutan air, iaitu sungai dan laut bagi tujuan perhubungan. Oleh itu, tugas utama kerajaan adalah untuk membina sistem perhubungan dan pengangkutan terutama kepada penduduk di kawasan pedalaman. Sejak pembentukan Malaysia, usaha menyeimbangkan pembangunan dilakukan melalui Rancangan Pembangunan 5 Tahun Malaysia. Sarawak dan Sabah dimasukkan dalam Rancangan Malaysia Pertama bermula pada tahun 1966. Selain itu, memajukan sistem pendidikan. Kebanyakan sekolah yang wujud pada zaman British ialah sekolah vernacular Inggeris dan Cina yang berada di kawasan bandar. Penduduk di kawasan pedalaman tidak mendapat peluang secukupnya untuk bersekolah. Oleh itu, usaha ditumpukan untuk membina sekolah dan melatih tenaga guru bagi memberikan pendidikan kepada penduduk, khususnya kaum Bumiputera. Yang kedua ialah cabaran politik di Sarawak. Krisis perlembagaan berlaku di Sarawak pada bulan Jun 1966 apabila 21 orang ahli Konsil Negeri tidak berpuas hati dengan kepimpinan Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Beliau dipecat oleh Governor pada bulan Jun 1966. Stephen Kalong Ningkan mencabar tindakan ini di Mahkamah Tinggi Sarawak dan memenangi kes ini pada bulan September 1966. Beliau kembali menjadi Ketua Menteri, namun beliau mendapat undi tidak percaya daripada Konsil Negeri. Krisis politik ini menyebabkan berlaku ketidakstabilan di Sarawak yang mengancam keselamatan dan keamanan. Pada bulan September 1966, darurat diisytiharkan di Sarawak. Stephen Kalong Ningkan digantikan dengan Tawisli. Yang ketiga ialah cabaran perpaduan.
Usaha mewujudkan perpaduan kaum dan integrasi nasional merupakan cabaran besar yang dihadapi oleh Malaysia. Penduduk negara kita mempunyai pelbagai kaum, antaranya termasuklah Melayu, Cina, India, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Murut dan Bajau. Dengan penduduk yang pelbagai budaya ini, perpaduan sentiasa menjadi agenda bagi pengurusan masyarakat dan pemerintahan negara ini. Selain itu, jarak antara semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah yang jauh menjadi cabaran kepada integrasi nasional serta sukar memupuk semangat satu negara. Subtopik 6.2 Pemisahan Singapura. Pemisahan Singapura menjadi cabaran utama selepas pembentukan Malaysia. Masalah hubungan antara pemimpin persekutuan dengan Singapura disebabkan faktor politik, ekonomi dan sosial yang telah ada sebelum Singapura menyertai Malaysia. Faktor pemisahan pertama ialah politik. Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan peranan kerajaan Singapura yang terhad. Konflik antara pemimpin PAP dengan Perikatan dan kempen Malaysia oleh Lee Kuan Yew menuntut hak sama rata untuk semua kaum, menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk. Seterusnya, faktor ekonomi. Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama iaitu Common Market disegerakan. Singapura tidak berpuas hati dengan cadangan tambahan cukai yang perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan. Selain itu, Singapura juga mahu mengenakan kadar faedah terhadap sebahagian daripada pinjaman sebanyak 150 juta kepada kerajaan persekutuan untuk pembangunan Sarawak dan Sabah. Faktor terakhir ialah masalah perkauman. Telah berlaku rusuhan kaum di Singapura pada 21 Julai 1964 yang menimbulkan ketegangan antara kaum. Rusuhan ini berlaku ekoran daripada usaha menuntut persamaan hak yang sama rata bagi semua kaum. Perkara ini menjadi isu antara kaum. Pemisahan Singapura daripada Malaysia. Pada 29 Jun 1965, kegagalan rundingan Tun Abdul Razak Husin dengan Lee Kuan Yew. Setelah rundingan tidak berjaya, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengarahkan Tun Abdul Razak Husin bermesyuarat dengan beberapa menteri seperti Dr. Ismail Abdul Rahman, Tan Siew Sin dan PT Sambethan untuk berbincang tentang pemisahan pada tahun 1 Julai 1965. Kemudian awal Ogos 1965, Mesyuarat Khas Kabinet Malaysia bersetuju dengan rancangan pemisahan. Pada 7 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan Lee Kuan Yew menandatangani persetujuan untuk Singapura keluar daripada Malaysia. Dan pada 9 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj membawa usul pemisahan Singapura ke dalam Parlimen Malaysia. Parlimen meluluskan rang undang-undang pemisahan Singapura. Subtopik 6.3 Menangani ancaman komunis. Ancaman keselamatan di Sarawak. Gerakan komunis di Sarawak bermula sejak pendudukan Jepun oleh CCO. Bahagian pertama dan ketiga di Sarawak menjadi sasaran utama komunis. Gerakan politik. Gerakan komunis juga terlibat dalam politik. Mereka menentang gagasan Malaysia. Pelibatan mereka menyebabkan kerajaan Sarawak memburu dan menangkap ahli yang terlibat. Mereka melarikan diri ke Kalimantan dan membentuk Parti Komunis Kalimantan Utara PKKU. PKKU meneruskan penentangan melalui Pasukan Rakyat Kalimantan Utara, Paraku dan Pasukan Gerila Rakyat Sarawak PGRS untuk membentuk Republik Komunis di Sarawak. Serangan bersenjata. Pada 5 Ogos 1952, komunis menyerang kawasan Batu Kitang, Kuching, Sarawak yang menandakan permulaan serangan komunis terhadap orang awam. Usaha mengatasi ancaman komunis. Usaha pertama iaitu perang saraf.
pihak berkuasa mengambil langkah yang berikut: mengadakan perhimpunan awam dengan memberikan kesedaran tentang bahayanya ancaman komunis. Selain itu, menyebarkan risalah untuk menyampaikan maklumat tentang bahaya ancaman komunis dan menanamkan kebencian terhadap komunis. Seterusnya, mengisytiharkan kawasan putih yang bebas daripada ancaman komunis. Di samping itu, tawaran program pengampunan kepada anggota komunis, pembangunan infrastruktur dengan menyediakan kemudahan perhubungan yang lebih baik kepada penduduk. Yang kedua ialah operasi ketenteraan. Beberapa operasi ketenteraan dijalankan, iaitu Operasi Hammer 1965 di bahagian pertama. Operasi oleh Reskom pula dilaksanakan di bahagian ketiga. Seterusnya, Operasi Sri Aman dilancarkan di bahagian kedua. Semua operasi ini berjaya melemahkan gerakan komunis di Sarawak. Operasi Hammer Sarawak. Ancaman komunis di Sarawak membangkitkan semangat penentangan daripada penduduk tempatan. Penentangan berlaku kerana komunis membunuh orang awam. Kerajaan menggunakan kaedah sama yang digunapakai dalam rancangan BRICS untuk dilaksanakan di Sarawak. Bermula pada bulan Julai 1965, rancangan ini dilaksanakan dengan mendirikan pertempatan baharu untuk seramai lebih kurang 7,500 orang. Dalam tempoh 3 hari, seramai 1,200 keluarga yang kebanyakannya berketurunan Hakka diarahkan berpindah ke 3 kawasan pertempatan baharu sepanjang Jalan Kuching Serian. Pertempatan ini dikawal sepanjang masa dan dikenakan perintah berkurung dalam tempoh 24 jam sehari bagi melindungi penduduk daripada ancaman komunis. Operasi Hammer menyebabkan gerakan komunis di Sarawak mulai goyah. Langkah pembanterasan yang berterusan menyebabkan komunis ditangkap. Operasi Hammer tamat pada tahun 1970. Operasi Jala Raja pula dilancarkan di Nonok, iaitu Asajaya, di bahagian pertama pada awal tahun 1970. Pada 13 Oktober 1973, Bong Kechok, pemimpin komunis, menulis surat kepada Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob, Ketua Menteri Sarawak, bagi menyatakan hasrat untuk berunding. Selepas beberapa hari, seramai lebih kurang 500 anggota komunis keluar dari hutan dan menyerah diri. Langkah membanteras ancaman komunis. Pada 6 Julai 1965, Operasi Hammer dilancarkan. 3 kampung baru dibuka di bahagian pertama. Pada 8 Ogos 1969, Operasi Besar-besaran Rampasan Senjata di bahagian ketiga. Pada 24 Februari 1970, Operasi Jala Raja di Nonok, Asajaya, bahagian pertama. Kemudian 8 Ogos 1971, Operasi Ngayau dilancarkan di bahagian ketiga. Pada 26 Mac 1972, Rajang Area Security Command Reskom dibentuk di bahagian ketiga. Pada 21 Oktober 1973, Operasi Sri Aman dilancarkan. Kemudian 4 Julai 1974, Operasi Sri Aman ditamatkan. Anggota komunis menyerah diri. Dan akhirnya pada 17 Oktober 1990, perjanjian damai menamatkan ancaman komunis yang diadakan antara pihak komunis dengan kerajaan Sarawak. Langkah membanteras komunis melalui usaha memenangi hati rakyat menyebabkan komunis tidak mendapat sokongan penduduk. Pada 21 Oktober 1973, Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob selaku Ketua Menteri Sarawak menandatangani memorandum persefahaman di Rumah Sri Aman. Anggota komunis CCO menyerah diri. Peristiwa ini membawa kepada berakhirnya ancaman komunis di Sarawak. Kerajaan Malaysia bersetuju untuk membatalkan Sekatan Keselamatan di kawasan Operasi Hammer di Kuching Serian pada 5 Mac 1980.
ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia. Parti Komunis Malaya (PKM) meneruskan kegiatan mengancam keselamatan di Semenanjung Malaysia. PKM bertindak agresif dengan menyerang anggota keselamatan dan orang awam serta memusnahkan kemudahan awam. Pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam. Komunis melakukan serang hendap terhadap pasukan keselamatan. Kemuncak ancaman komunis ialah pembunuhan pegawai kanan polis. Pada 17 Jun 1968, PKM telah melakukan serang hendap terhadap pasukan keselamatan di Keroh Perak yang mengorbankan seramai 16 anggota keselamatan. Kemudian pada 7 Jun 1974, mereka menembak mati Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahman Hashim di Kuala Lumpur. Dan pada 13 November 1975, mereka menembak mati Ketua Polis Negeri Perak Tan Sri Koo Chong Kong dan pemandunya di Ipoh. Selain itu, orang awam dan kemudahan awam turut menjadi sasaran komunis. Pada bulan Julai 1969, seorang wanita diseksa sehingga mati di Sintok, Kedah. Periuk api dipasang di sepanjang Jalan Changlun, Kedah dan jalan raya serta jambatan kereta api diletupkan. Selain itu, pengeboman Tugu Negara. Pada pagi 26 Ogos 1975, PKM meletupkan Tugu Negara di Kuala Lumpur. Tindakan mengebom tempat awam menimbulkan kemarahan rakyat terhadap komunis dan menuntut kerajaan mengambil tindakan tegas, termasuklah mengenakan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Pihak keselamatan telah mengambil langkah memperkuat perkhidmatan perisikan untuk mengawasi kegiatan komunis. Terdapat pelbagai langkah yang diambil bagi melindungi rakyat dan orang awam daripada ancaman komunis. Antara langkah yang diambil termasuklah strategi counterinsurgency (COIN). Langkah ini merupakan usaha keselamatan dan pembangunan untuk memenangi hati dan fikiran rakyat bagi menyokong agenda dan dasar kerajaan memerangi komunis. Strategi yang digunakan ialah kerjasama antara pasukan keselamatan, ahli politik dan agensi kerajaan untuk menjalankan strategi COIN yang berkesan. Selain itu, perjanjian kerjasama sempadan. Usaha membanteras komunis menghadapi masalah kerana mereka membina khemah di luar sempadan negara. Oleh itu, langkah utama yang diambil seperti mengadakan persefahaman antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan Thailand melalui perjanjian kerjasama sempadan memerangi komunis 1976 di Thailand. Antara langkah yang dijalankan termasuklah membina pagar sempadan dan operasi bersama. Perjanjian Hat Yai pula diadakan pada 2 Disember 1989 di Hat Yai, Thailand antara PKM Malaysia dan Thailand. PKM bersetuju membubarkan unit bersenjata serta memusnahkan segala senjata api, bahan letupan dan jerangkap samar. Subtopik 6.4 Isu pembangunan dan ekonomi. Kerajaan telah membentuk rancangan pembangunan 5 tahun bagi memastikan usaha pembangunan dan ekonomi nasional dapat dilaksanakan di semua negeri. Kerajaan Persekutuan meneruskan usaha ini dengan melibatkan Sarawak dan Sabah dalam rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia sebaik-baik sahaja pembentukan Malaysia. Rancangan Malaysia Pertama. Dalam usaha menangani isu pembangunan dan ekonomi negara, kerajaan memperkenalkan rancangan Malaysia Pertama. Antara isu yang dihadapi termasuklah kedudukan sosioekonomi penduduk berpendapatan rendah serta taraf pendidikan yang masih rendah. Pelbagai usaha dilaksanakan oleh kerajaan bagi meningkatkan taraf hidup ekonomi rakyat melalui rancangan ini. Isu pembangunan ekonomi. Isu yang pertama ialah terlalu bergantung pada ekspor getah dan biji timah, kejatuhan harga bahan mentah, penduduk yang terlibat dalam bidang pertanian masih ketinggalan, terutama dalam penggunaan teknologi dan peralatan. Petani masih merupakan golongan berpendapatan rendah dan pertanian komersial lain masih kurang diusahakan oleh petani.
Usaha mengatasi isu ini ialah mempelbagaikan kegiatan ekonomi pertanian dan industri pemprosesan, mencari pasaran baru bagi getah dan biji timah, mempelbagaikan bidang pertanian terutama kelapa sawit dan koko, serta mempelbagaikan pengeluaran komoditi negara. Seterusnya ialah isu taraf hidup yang berbeza. Usaha mengatasi isu ini ialah melancarkan program pembangunan negara berasaskan satu rancangan bersepadu. Kemudian menggerakkan aktiviti perkilangan dan pembuatan negara dengan membuka kawasan baru, mempercepat integrasi dalam kalangan penduduk dan negeri di Malaysia, serta mendapatkan bantuan Bank Dunia. Selain itu, isu peluang pekerjaan yang terhad dan kadar pengangguran meningkat. Usaha mengatasi isu ini ialah menubuhkan pusat latihan vokasional dan teknikal dan meluaskan peluang pekerjaan kepada penduduk. Akhir sekali ialah isu masalah kesihatan dan sosial, keperluan asas dan hak wanita dari segi kehamilan yang terhad untuk memperoleh kesihatan terbaik. Kemudian kurangnya kemudahan perkhidmatan kesihatan profesional kepada ibu-ibu yang mengandung dan kadar kelahiran tidak normal serta kematian yang tinggi. Usaha mengatasi isu ini ialah mengurangkan kadar kelahiran, memperkenalkan program perancang keluarga dan menambah baik perkhidmatan kesihatan di kawasan luar bandar. Subtopik 6.5 Tragedi hubungan antara kaum. Peristiwa rusuhan antara kaum berlaku pada 13 Mei 1969 bermula beberapa hari setelah diadakan pilihan raya umum ketiga. Keputusan pilihan raya menyebabkan berlakunya ketegangan antara penyokong parti politik yang memprovokasikan keadaan. Situasi ini mencetuskan rusuhan antara kaum di negara kita. Rusuhan yang berlaku lebih tertumpu di Kuala Lumpur, Selangor dan kawasan di sekitarnya. Rusuhan kaum. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum di negara kita. Antaranya termasuklah kesan daripada ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial di negara kita. Keadaan dan keputusan pilihan raya umum ketiga 1969 merupakan sebab utama tercetusnya peristiwa ini. Ketegangan bermula dengan kempen pilihan raya. Terdapat parti politik yang mengeksploitasi isu yang menyentuh sensitiviti sesuatu kaum semasa berkempen. Seterusnya, PKM, Parti Komunis Malaya, mengambil kesempatan semasa pilihan raya untuk mempengaruhi penduduk supaya bermusuhan antara kaum. Parti yang bertanding telah berkempen menggunakan sentimen perkauman dan keagamaan untuk mendapat sokongan daripada pengundi. Perarakan kemenangan pilihan raya tidak terkawal menimbulkan kekacauan dan perbuatan provokatif. Langkah yang diambil bagi mengatasi masalah peristiwa 13 Mei 1969. Pengisytiharan perintah darurat dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong pada 16 Mei 1969 ke seluruh negara. Antara perkara yang diputuskan termasuklah perlembagaan digantung manakala parlimen ditangguh, mewujudkan pusat perlindungan di beberapa tempat semasa darurat, pihak polis menguatkuasakan perintah berkurung, orang ramai tidak dibenarkan keluar dan dikehendaki tinggal di kediaman masing-masing. Penubuhan jawatan kuasa bertugas untuk menyusun semula perkhidmatan penerangan kerajaan. Semua berita daripada pihak media ditapis bagi memastikan kesahihannya. Mangsa rusuhan dipindahkan ke pusat perlindungan di Stadium Merdeka dan Tiong Nam Settlement. Semangat saling membantu ketika ketegangan dalam kalangan anggota masyarakat dapat dilihat di pusat perlindungan ini. Kerajaan juga memastikan bekalan makanan diperoleh penduduk terutama di pusat perlindungan. Pihak berkuasa memagar kawasan Kampung Baru dan menjadikannya kawasan perintah berkurung yang besar. Sementara itu, tentera memberikan perlindungan kepada penduduk yang berlindung di beberapa kem tentera.
Yang di-Pertuan Agong memperkenankan penubuhan Majlis Gerakan Negara Mageran yang dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak Husin. Ahlinya turut terdiri daripada pegawai perkhidmatan awam, pegawai tinggi polis dan tentera. Mageran diberi kuasa memerintah semasa darurat dari 16 Mei 1969 hingga 23 Februari 1971 dan bertanggungjawab mengawal ketenteraman negara. Dua fokus utama yang perlu diselesaikan oleh Mageran ialah masalah perpaduan kaum dan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Antara tanggungjawab Mageran termasuklah mengembalikan keamanan dan undang-undang, menentukan pentadbiran yang licin dalam negara, mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum dalam negara, menggantung sementara penerbitan semua akhbar sehingga keadaan negara kembali tenang, menguatkuasakan Akta Hasutan 1948 dan Jabatan Penerangan menapis berita palsu dan menerangkan usaha kerajaan. Raja-Raja Melayu turut memainkan peranan dalam usaha memulihkan keadaan negara. Semasa berlakunya rusuhan kaum, Sultan Perak, Sultan Idris Iskandar Shah II menasihati rakyat agar menjaga keamanan. Berikutan itu, pemimpin masyarakat dan politik negeri Perak menubuhkan jawatan kuasa muhibah. Jawatan kuasa ini menulis surat merayu penduduk agar bertenang dan membantu negara mengekalkan keamanan.